Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Afina Diana. Dan saya Marsha. Selamat datang ke liputan khas kempen internet Selamat bersama Nadi Macam Bubuk. Hari ini kami berada di Sekolah Kebangsaan Alma bagi menjayakan program yang bertujuan meningkatkan kesedaran murid tentang penggunaan internet secara bijak, selamat dan bertanggungjawab. Sepanjang program ini, murid-murid akan mempelajari pelbagai ilmu berkaitan keselamatan cyber seperti melindungi maklumat peribadi, berkomunikasi secara berhemah di media sosial serta mengelakkan penyebaran berita palsu. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan suasana sepanjang pengurusan berlangsung. Jom! Berhati-hati bila gunakan teknologi. Jangan sampai tak ingat dunia. Silap langkah nanti viral di FYP. Berjaga-jaga, sekarang ramai tak ada muka, bersembunyi di sebalik nama. Cyberbully merata, sosmed shopping, mind controlling, tegur sikit dah melenting. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang penting kita jaga sesama kita, jadikan internet selamat untuk semua. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Buang yang keruh, ambil saja yang jernih, jadikan internet selamat untuk semua. Berjaga-jaga, skema makin berleluasa, tak kira tua atau muda. Habis dikebat duit, jangan kongsi semua benda sesal, nanti tiada guna. Multitasking, problem solving, gunakan sebaik mungkin. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang penting kita jaga sesama kita, jadikan internet selamat untuk semua. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Buang yang keruh, ambil saja yang jernih, jadikan internet selamat untuk semua. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang penting kita jaga sesama kita, jadikan internet selamat untuk semua. Oh, ada yang baik, ada yang kurang baik. Oh, ambil saja yang jernih, jadikan internet selamat untuk semua. Ambil yang baik, buang yang kurang baik. Berhati-hati bila gunakan teknologi. Jangan sampai tak ingat dunia. Silap langkah nanti viral di FYP. Berjaga. Begitulah kemeriahan sepanjang kempen internet Selamat SK Alma bersama Nadi Macam Bubuk. Semoga segala ilmu yang dikongsikan hari ini dapat membantu kita menjadi pengguna internet yang lebih beretika, berwaspada dan bertanggungjawab. Ingatlah, fikir sebelum klik, semak sebelum berkongsi, kerana keselamatan cyber bermula daripada diri kita sendiri. Saya Afina Diana. Dan saya Marsha mengucapkan terima kasih kerana mengikuti liputan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye.